tiada seorang pun pelajar kita tercicir daripada mendapat pendidikan berkualiti. Sekarang isunya di peringkat kementerian, pelajar tak berminat untuk sambung belajar selepas SPM. Itu yang kita harapkan. Khususnya mereka yang berada di kawasan pendalaman dan juga luar bandar. Atas kesedaran inilah pihak Kerajaan Negeri Kelantan memperkenalkan program e-Tuition Rakyat Sejahtera Kelantan di bawah projek sekolah digital. Selaras dengan hala tuju portfolio saya, pendidikan, pengajian tinggi, teknologi hijau, digital dan inovasi negeri Kelantan. Melalui tuition ini, para pelajar berpeluang mengikuti kelas atas talian bersama guru-guru. Jadi ibu bapa tak payah bimbang, keluar rumah tak apa. Daripada guru-guru yang berpengalaman dan bertauliah. Semua sesi dilaksanakan sepenuhnya secara maya melalui platform pembelajaran yang dibangunkan dengan kerjasama Erat Kelantan ICT Gateway, Sdn Berhad dan Telekom Malaysia, manakala aspek pengurusan dan laporan program dikendalikan oleh Yayasan Kelantan dan juga ILDAN. Jika dalam program Tuition Rakyat Sejahtera sebelum ini, kerajaan negeri hanya menumpukan kepada 4 mata pelajaran teras sahaja, 4 dah kita tumpu TRS ni, Tuition Rakyat Sejahtera. Tetapi melalui program e-Tuition Rakyat Sejahtera ini, kerajaan negeri menangkah lebih jauh lagi dengan kita menawarkan semua mata pelajaran SPM yang diajar di sekolah. Mana sekolah ni ajar mata pelajaran ni, sekolah ni ajar mata pelajaran semua tu kita akan tawarkan dalam program e-Tuition Rakyat Sejahtera. Bagi tahun pertama pelaksanaan program ini menyasarkan seramai 1,896 orang pelajar tingkatan 5 daripada 52 buah sekolah menengah di bawah Yayasan Islam Kelantan. Ini kita nak akak ni pelajar ini yang mempunyai kemudahan capaian internet dan peranti. Setiap pelajar akan dibekalkan ID. Pelajar akan dibekalkan ID. Ini kita pilih ni atas cadangan pihak sekolah. Khas untuk menyertai kelas mengikut topik setiap mata pelajaran teras dan elektif SPM. Selain itu, pelajar turut boleh mengakses rakaman video pengajaran serta bahan latihan secara atas talian untuk mengukuhkan lagi kefahaman mereka. Dia boleh rakam dan boleh guna acak kali. Sebagai bukti kesungguhan kerajaan negeri pada tahun ini, sebanyak RM15,000 Malaysia telah diperuntukkan bagi setiap DUN untuk melaksanakan program Tuition Rakyat Sejahtera yang sedang berjalan sekarang ini, di mana jumlah keseluruhannya ialah berjumlah 675,000 ke semua 45 DUN dan memberi manfaat kepada setakat ni laporan sampai kepada kita seramai 2,700 orang pelajar di seluruh negeri Kelantan daripada calon-calon SPM pada tahun ini. Manakala bagi program e-Tuition Rakyat Sejahtera pula sejumlah 97,000 diperuntukkan untuk memberi akses pembelajaran digital kepada 1,896 orang pelajar.